Kau nak raya kat mana? Raya dekat rumah nenek. Rumah nenek. Papa, kereta! Ya! Papa! Hello? Ya saya. Ada apa ya? Hello Puan, saya nak maklumkan yang suami Puan dah maut dalam kemalangan. Ya Allah, abang. Kenapalah raya ni abang tak ada? Kalau abang ada, mesti raya kali ni seronok. Guys, yang masih je makan dasar. Jangan sikit lupa. Assalamualaikum. Nak kena Assalamualaikum korang. Okay, bye. Mama ni. Mama. Kakak minta maaf sama. Kakak tak duduk sana dengan Mama pun. Mama sabar tau. Mak, Kenapa? kenapa orang nak peluk mak tapi mak tak bagi? Pasal dia tak apa yang kau buat selama ni. Punca kau dah lagi aku mati tau. Kau jangan nak buat baik depan aku lah. Jom mak. Tak ada yang saya buat. Ibu. Ya, Adik. Adik ada buat ketupat untuk ibu. Oh, ya ke? Ya, ni adik nak hadiahkan untuk ibu. Nah, Terima kasih, Adik. Adik memang anak ibu yang baik. Ibu bangga dengan Adik. Aku tak boleh nak terus benci Kalia. Aku kena betulkan keadaan. Mak okey tak? Kenapa stres je? Salahnya, Mama sebenarnya bersalah dengan adik kamu tu. Dah kenapa pula Mak? Mama tak patut buat dia macam tu. Mak, sebab dia papa mati tau. Apa yang tak patutnya? Benda dah lama. Mak buatlah apa Bukan Mak? salah dia ni, ya. Mak, Kita kena terima. dia tak kisah. Ya, Abang jangan dah risau. Abang kan ada dengan ya. Tapi abang tak ada kat sini dengan dia. Kalau abang ada kat sini, dia mesti dapat kasih sayang seorang mak. Abang jangan tinggalkan dia. Yang tak boleh buat seorang-seorang tanpa abang. Dia busy. Tak, dia tak busy pun. Kenapa? Mama ada banyak cakap ni. Mama sebenarnya Mama dah minta maaf dengan apa yang Mama buat selama kat dia. Dia maafkan Mama. Mama tak ada salah apa-apa pun kat dia lah. Mama terus terang cakap Mama yang rasa bersalah bila buat dia macam tu. Mama mula-mula main fikir dia aku segalanya, tapi lama-lama Mama bagi terima semua. Ni hadiah daripada Papa sebelum dia pergi. Cuma Mama tak sempat nak bagi dia. Inilah satu-satunya peninggalan arwah untuk dia. Mama minta maaf tadi.